Negeri itu mengatakan Ketua Sektor Penilaian dan Pendidikan Jabatan Pelajaran Terengganu Ahmad Syukur Mansur ketika mengumumkannya siang tadi berkata 26 calon sekolah dan 37 calon pendidikan mengikuti peperiksaan SAM tahun lalu daripada jumlah itu 3% mumtaz dan 10 mumtaz serta membaca Al-Quran rahsia kejayaan mereka. Jadi insyaAllah itu perkongsian je lah. Rahsia kejayaan sebenarnya kita sebagai pelajar kena pandai menguruskan masa. Yang sama sekali muntah hebat orang Nabi dengan sebaik kena tolong bagaimana masa kita tolong Adam Allah. Ketua kejayaan Al-Quran dah tinggal mengajar semua dulu. Setiap malam memang kena buat. Sebelum study tu semayang dulu. Baca Quran dalam 2-3 ayat ke supaya berkat sikit. Aduh.